sejahtera dan salam sukan. Saya Krishna Muthukumar dan saya laksanakan kami melaporkan secara langsung dari Padang Sekolah SJGT Paya Rumput. Dengan ini meresmikan kejohanan sukan tawuran kali ke-40 Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Tamil Paya Rumput dengan bangganya. Sekian, terima kasih. Dimulai. Bahawasanya kami murid-murid SJGT Paya Rumput berikrar dan berjanji akan mengambil bahagian dalam kejohanan sukan tahunan sekolah kali ke-40 dengan bersungguh-sungguh. நம்பிக்கை வெற்றி தோல்வியில வெற்றி கிடைத்தது என்று நினைச்சுக்கலாம். நேர்மையான முறையில நீங்க விளையாட்டீங்கன்னா அந்த விளையாட்டு போட்டி விளையாட்டு வெற்றி அள்ளி தரும். Bersama saya sekarang ialah Puan Jivita. Anak Puan ada mengambil bahagian dalam acara apa hari ini? Anak saya mengambil acara sukan nikah. Mengapa Puan rasa aktiviti sukan adalah penting? Sukan nikah penting sebab kepentingan untuk kesihatan setiap orang. Betul itu. Terima kasih Puan. அனைத்து மாணவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த பாராட்டுகள். இன்னைக்கு யார் வெற்றி பெறுகிறதோ தோல்வியோ அது முக்கியம் இல்லை. இன்னைக்கு நீங்க அனைவரும் பங்கெடுத்தது தான் முக்கியம். Hip hip hooray! Hip hip hooray!
Salam sejahtera, Encik boleh perkenalkan diri dan anak Encik berada di rumah sukan mana? Okay, salam sejahtera. Nama saya Tilanata Subramaniam. Anak saya belajar di Darjah 1 dan rumah warna kuning. Wah, menarik. Apakah pendapat Encik tentang suasana Hari Sukan sekolah kita pada tahun ini meriah tak? Yang memang meriah. Saya dapati sekolah ni memang tahun ni sukan dia memang meriah sangat. Cikgu-cikgu betul-betul semangat. Murid-murid semua memang betul-betul semangat dan semua ada semangat bersukanan yang baik. Sebagai ibu bapa, apakah perasaan Encik melihat penglibatan anak-anak dalam aktiviti sukan yang sihat seperti ini? Sebagai ibu bapa, saya rasa sukan seperti ini patut diadakan setiap tahun. Tapi pada tahun ni saya nampak sukan tahunan sekolah memang meriah dan semua pelajar sepatutnya bukan saja dalam bidang akademik, dalam bidang sukan pun patut menjadi satu teladan yang contoh yang baik. Terima kasih Encik atas pendapat yang positif. Kalah atau menang itu adalah pertandingan yang paling penting. Hubungan kita sesama warga sekolah semakin akrab sehingga kita berjumpa tahun hadapan. Marilah sukan untuk SJGT Payah Rumput.